Jiwa aku memang merontan-rontan nak buat video ni. Memang merentan betul nak buat video ni. Aku tak faham lah dekat kau Apa yang kau cuba lakukan, apa yang kau cuba sampaikan, semuanya kurang pandai. Saya nak tanya satu soalan sebelum saya bahaskan benda ni. Saya nak tanya dekat awak. Awak ada seorang ibu. Dan begitu kelayanan ayah awak kepada ibu awak. Awak, saya nak cakap satu benda bagi benda ni ringkas, tepat dan padat lah untuk awak faham. Seorang pelacur pun tetap dibayar untuk melayani anda. Apatah lagi seorang isteri yang kau cakap hanya tugasnya di dapur, hanya tugasnya mengang. Di manakah akal fikiran anda? Tiada akidah kepemikiran anda tu. Kalau awak nak kita orang sebagai perempuan ni pandang awak tinggi. Bukanlah. Engkau pun belum berkahwin lagi. Engkau pun tak tahu. Kalau kau cakap pasal kerjasama dekat dalam kita punya kehidupan sebagai kerjasama, itulah tugas seorang perempuan, menjadi tulang belakang kepada seorang lelaki. Jangan awak rasa macam awak keluar cari duit tu, itu memang tugas awak. Sebagai seorang lelaki, tanggungjawabnya lagi besar. Awak kena tahu tanggungjawab dia. Dia ada anak bini, dia ada isteri sebelum dia kahwin. Dia tetap ada mak yang kena jaga. Dia ada kedua-dua hati yang kena jaga. Bukan semata-mata mencari duit, traffic light, kau kena beradab jen. Itu yang kau sebut. Engkau bercakap semua tak ada berfaedah lah. Aku baran lah. Apa yang kau cakap semua tak boleh diterima di akal. Last aku nak cakap dengan kau perempuan yang kau cakap tu yang akan melahirkan anak kau, yang akan membawa 9 bulan zuriat kau, yang akan keluar kepala budak di bahagian itu yang kau cakap kang tu tadi. Kepala budak tau. Aku tak faham lah. Aku tak boleh nak fikir lah. Sumpah aku tak boleh nak fikir apa yang sebenarnya kau cuba sampaikan, apa yang kau, aku tak faham. Tapi kau memang meminta-minta untuk aku ni memandang hina kepada kau. Aku tak tahulah perempuan mana yang akan bernasib malang yang akan kahwin dengan kau esok lusa, yang nak akan jadi bibik kau. Bang, last lah saya cakap bang biar muka tak berapa elok, banyak kekurangan nak kena terima tu. Dah lah muka tak elok, perangai pula hauk. Dekat mana yang aku nak pandang kat kau tu?